Assalamualaikum. Okey, tuan-tuan, hari ni saya nak petik nak petik buah longan Brazil ataupun matua ataupun kristal. Yang mana satulah. Okey, inilah dia apa? Untungnya kalau kita ada tanam pokok buah-buahan di sekeliling rumah kita yang mana ada tanah lah. Yang mana ada tanah sedikit ruang tu bolehlah tanam. Kita tengok ada yang dah masak ke belum. Ni contoh tengok. Dah masak dah ni tuan. Ni memang tengah masak ni. Okey. Saya menggalakkan tuan-tuan puan-puan kalau ada kawasan rumah yang agak boleh tanam pokok buah-buahan, bolehlah tanam ya. Kalau dah hasil macam ni kita boleh makan. Alhamdulillah, tak payah beli. Ini kalau beli pun harga lingkungan 30 ataupun RM35 sekilo ni. Okey. Okey, itu saja kali ni. Assalamualaikum. Terbaik.